You tahu siapa I? Ya, saya orang tahu. Aku jaga kawasan ni. You harga berapa? Macam orang lain lah, biasa. Bagi murah sikit boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Baik, tak apa. Tak apa, you ingat. Aku cari orang lain. Tolonglah. Tak faham. Aku tak kisah. You ada apa, you bagi. Okey, I saya apa? memang bagi. Apa yang aku ada, semua di sini lah. Ini je yang aku ada. Tolonglah, Pak. Okey. I ambil. Lain kali, bayar lebih. Kalau tidak, you tengoklah apa jadi. Abang, bagi saya TO satu panas. Besar ya? Alright, terima kasih. Maaf. Dah lama buat kerja ni. Ekspresi diri, mencipta keindahan yang di luar sana masih kurang faham. Mencipta keindahan. Boleh saya duduk? Ya, sila. Dulunya, maaf. Ya, sila. Dulunya saya tak faham. Seni itu halus. Terima kasih Abang Mun. Seni itu halus. Halus dengan keindahan. Anak-anak kecil seperti tisu putih yang mewarna kehidupan. Anak Encik juga minat seni? Indah. Indah namanya. Dan sentiasa dalam ingatan kami sampai bila-bila. Malaysia Madani ini indahkah? Ya, indah. Adik, kerja apa? Saya sebenarnya ini kerja kat industri perkhidmatan. Perkhidmatan? Iaitu orang lain ada permintaan atau keperluan Okey. kat keselesaan diri, saya cuba memenuhinya. Keselesaan diri dan memenuhi. Saya tak faham. Saya ni kurang bijak. Saya agak boros sikit. Sentiasa kena orang berdaya tipu. Saya memang tak suka akan keadaan saya ini maupun profession ini. Kenapa? Adik, Maafkan saya, Encik. Maafkan. Tapi saya memang kena beredar. Adik. Saya penjawat awam. Polis. Peneraju untuk mengekalkan Malaysia aman, selamat. Dan sejahtera.
ketika serbuan ada antara wanita terbabit sanggup merisikokan nyawa dengan keluar dan bersembunyi di luar tingkat kediamannya bagi mengelak ditahan polis. Selain ada yang bersembunyi di atas tangki air dan buang bawah tilam pesais besar. Pihak polis sedang menjalankan siasatan Budak zaman sekarang operasi secara besar-besaran. cepat sangat terpengaruh. Senang ikut perasaan. Aku cakap satu kali aja. You jaga tutur kata kau. Ingat, kerana mulut balan binasa. Janganlah. Tolong. Aku memang tak ada duit lagi. Aku tak ada duit. Jangan, tolonglah. Aku memang tak ada duit. Jangan pukul aku lagi. Nah, ambil semua duit ini. Ambil ini. Simpan duit. Ini saja aku ada. Jangan cari aku lagi. Jangan datang balik lagi. Apa? Tolonglah. Apa semua ni? Apa semua ni? Ha? Aku dah lama perhatikan kau. Tuan dah salah faham. Saya sedang kumpulkan maklumat untuk bapuk ni. Maklumat apa? Maklumat apa? Maklumat apa? Aku dah tahu semuanya. Kau ikut aku. Adik, bawa bertenang. Kami di sini sedia membantu. Saya sedia membantu. Tenang. Ya? Tenang.